Tuan dan puan-puan, mari kita tengok apakah demo-demo ini nak memasak. Hari ini kita bercakap di Kuala Lumpur. Pertama-tama kita tengok dia tuan tu letak gula. Dia letak gula di dalam tu dimasak. Gulanya itu. Lepas itu, sesudah itu dia letak apa tu? Tak ertilah saya apa yang dia letak tu. Mari kita tengok. Dia letak dedak ayam dalam tu. Lepas tu, dia kame-kame dedak ayam tu. Dia campur-campur. Dia katak-katak air gula tu. Lepas tu, air gula tadi tu dia tuang dalam belia-belia ni. Tak payah aku. Lepas tu, letak nisan tu. Nisan tu coklat tu macam itu. Tabur-tabur dia dalam tu. Apa nak buat ni? Coklat sangkut ke? Rasa-rasa dia nak buat letakkan apa coklat tak? Rasa aku tahu habis lah. Belik lah. Payas juga bercakap di Kuala Lumpur ni. Tapi sebab ada orang minta Abang Abu bercakap di Kuala Lumpur. Jadi Abang Abu terpaksa lah buat bercakap di Kuala Lumpur ini. Angkat coklat tu. Sesudah itu. Molek ni tiok mu tu. Lepas tu sangkut kat tiang tu. Kita nak tarik dia. Ni coklat nisan sangkut ni. Sedap ni. Coklat nisan ni. Kalau sahabat nak tahu. Yalah kau kecek Kuala Lumpur kita. Bukan tak. Ikut yo Muka orang minta juga. Sangkut dia. Ni sebab dia keras lagi ni. Agak susah lah. Kita nak tarik dia tu. Ni apabila proses dia yang dah lembut. Dia putih kan tu. Nampak? Cukup. Tak boleh kena bahasa Kelantan juga. Tu dia. Bubur. Capur dalam tu. Bagus tak? Capur dalam orang panggil apa? Bijang tu. Bijang tu kami dalam tu. Lepas tu kiak lah. Kiak buat supaya apa? Kuih bang tu. Ni proses buat dia katok lah ni. Nak orang panggil sebati molek dengan biji tu. Tapi lepas situ. Maya weh kepak lema. Tu pak dia buat hijau tu. Yo kau makan ni. Makan ni dah hidup masa ni. Boleh supik dia packing tu nak dijual tu. Dah siap dah tu. Bisa makan kau ada Abu cakap. Tahu tak ingat. Cukup.